Hai, Assalamualaikum, bersama saya Ayuni dari Sugih Wang Construction. Hari ini kita berada di tapak pembinaan di kawasan Parit Yani. Okey, untuk tapak pembinaan yang ini kita buat banner rumah untuk rumah sewa lah. Okey, untuk kiraan per unit dia adalah 550 square feet, mempunyai 3 bilik tidur dan juga 2 bilik air. Okey, so sekarang kita tengah progress untuk awalan buat beam di lantai. Jom kita tengok keluasan untuk setiap per unit ni macam mana. Kita punya klien banyak yang banner rumah untuk disewakan sebab nak jana pendapatan. Kalau banner rumah ni tak luak, duit kita tak luak. Kenapa? Sebab rumah adalah aset yang nilai dia akan makin tinggi, bukan makin menurun. Okey, so untuk anda yang ada tanah terbiar ke apa, nak banner rumah at least dalam 2 unit ke ataupun 3 unit ke, 1 unit pun boleh, tak ada masalah. Nak buat homestay ke, roomstay ke, sewakan okey pun boleh, tak ada masalah. So kalau untuk yang nak duduk sendiri pun boleh juga. Okey, at least tanah tu tak terbiar macam tu je. Okey, tak semak sama macam tu je. Okey, so untuk anda yang tak tahu nak cari kontraktor mana, boleh cari kontraktor Sugih Wang Construction. Okey, dan jangan lupa nantikan kita punya next video. Bye bye, assalamualaikum.